Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So, apa khabar semua? So, video hari ini aku nak main satu game ni. Game horror game macam biasa kalau baca kat kami macam biasa. Kalau baca kat title juga. So, macam biasa game. Let's go. Okay guys, kita dah masuk ke dalam game. Tapi game ni agak seram juga ya. Tapi kita kuatkan sikit ya. Takut korang tak dengar ya. Okay. So, aku pakai ni ya. Ini aku pakai controller ya. Aku tak tahu boleh pakai ke tak controller ini. Kalau tak boleh aku pakai tangan je lah ya. Okay. Dan wih, takut dah ni. Ini game. Padahal aku dah main tau game ni. Bukan dah. Waktu dulu aku selalu tau main game ni. Waktu dulu lah dulu. Memang dulu. Waktu ni aku tak main YouTube lagi. Aku tak apa. Okay guys, kita nak pilih mana? Easy, ini gold. Kita ada easy, kita ada normal, kita ada hard atau extreme. Wah, extreme ni yang paling susah ni guys. Aku pilih easy je lah Easy kan? Jom. Bahasa apa je guys? Ada bahasa Indonesia, bahasa Malaysia tak ada? Ada lah guys, tak apalah. Kita ada aduh, bahasa Indonesia je lah guys. Okay. Kesulitan, okay, mudah. Okay. Kembali. Sabar-sabar. Kita baca dia punya dulu. Musuh bergerak perlahan-lahan. Pindang pandang terbatas untuk musuh. Pendengaran terbatas untuk musuh. Musuh menghasilkan lebih banyak suara. 6 nyawa. Oh, kita ada 6 nyawa. Okay. 3 menghemuk. Jadi kalau kita kena jump scare, kita satu nyawa kita hilang. Medium ke guys? Kita nak pergi mana? Rendah ke tinggi? Efek gambar. Okay dah. Guys, tak pernah ni. Okay, sabar-sabar. Aku nak ni jap. Nak baca cerita dia. Anda akan muncul dalam ketinggalan besar. Taman hiburan dengan siklus. Tujuan anda adalah untuk mencari tahu apa yang terjadi dan melarikan diri dari taman pada berdengar dan melihat. Oh, jadi dia boleh dengar tapak kaki kita dan kita boleh tengok. Dia boleh tengok. Tapi aku boleh ni more easy kan. Cacak bergerak kan. Sembunyi dibawa ke gerobak ni apa tadi? Tempat tidur bersembunyi di lemari dan penutup lainnya untuk bertahan hidup. Simpan game di mesin slot. Jelajahi taman dan pelajari ceritanya. Oh, okay. Peningkatan. Mulai. Oh, okey. Oh, kita ada tempat dia. Okey. Okey, ini taman. Oh, ni sikit. Aku rapi dah masuk kot. Alamak. Guys. Wait. Guys, tak boleh. Aku kena pakai ni juga dah. Sekejap. Aku kena pakai tangan. Mana boleh. Sabar. Okay, ni aku main dalam phone ni guys. Kenapa lag sangat ni? Kita ambil ni dulu. Aku rasa ada orang ni lah. Ada orang ketuk. Aku terkunci. Sabar dulu. Ni aku ni. Apa nak lari kat bawah? Ambil aku. It's okay.
Nasib baik je. Okey, sekarang kita kena buat apa? Ambil kunci dari kamar anak-anak di meja samping tempat tidur. Aku pernah main game ni, tapi aku dah lupa dah. Sebab aku dah lama sangat tak main. Sini ke? Oh, ada ni kunci. Okey, lanjut. Ambil kamar. Mana? Guys, kenapa tak boleh ni? Mana? Oh, macam ni. Oh, begitu guys caranya. Aduh. Nilai ini adalah oh, dikasih bintang Okay. Satu je lah. Kita kasih satu je lah beritahu mengapa anda tidak menyukai mainan. Kami dan kami akan mencoba akan memperbaikinya. Terima kasih telah membaca. Tidak keluar dari kamar. Munculkan atrasi kereta. Ni aku berani. Muncul atrasi kereta. Membeli, menolak. Apa ni? Okey, kita dah ambil dah. Apa tu? Tiket tren. Selamnya. Wih, mata dia guys. Mata dia warna kuning. Mesti seram. Guna tiket di atrasi kereta. Ya, nak keretanya guys. Tak ada. Oh, kita boleh lari ya. Dah lah terkikau. Naik. Lah, kereta yang api jatuh. Lah, jatuh. Oh, kita dapat kayu. Kayu. Okey, lanjut. Main game ni, yang aku dah lupa, dalam sana main. Surprise, motherfucker! Dari dulu ada. Jawab cepat. La ilaha illallah. Dari dia. Aku tak belakang. Aku tak. Dari dia. Dia kat situ guys. Mengambil sebotol air. Pula sebotol air ni. Ya Allah. Sebab lagi ni. Ini dah sebab paling mustahil. Ya Allah. Dia kat situ kat belakang mai. Kita nak. Oh,
Lari je. Aku nak makan. Okey. Lari. Jangan main kau, jangan main dulu kita. Lari. Lari. Ah! Ay. Tune चले. I am the one, the way your son don't need. चला है. Tak boleh main game ni lah. Kau boleh kejar aku. Kalau tak kejar aku tak apa. Dia kejar aku. Okeylah guys. Ini aku sampai sini dulu lah. Kalau kau nak part tu, boleh komen kat bawah ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.